Di Rusia, orang yang secara terbuka meminta Vladimir Putin meletakkan jawatan biasanya akan berakhir begini, terjatuh dari tingkap. Ini bukan sekadar kiasan. Ia adalah satu corak yang berulang begitu banyak kali sehingga menjadi bahan jenaka di dalam negara itu sendiri. Jenaka gelap kalau boleh dikatakan begitu. Sebab itu, apabila seorang wanita biasa di Moskow menghidupkan kamera telefon bimbitnya, menunjukkan wajahnya tanpa topeng, tanpa merahsiakan identitinya dan meminta Putin untuk meletak jawatan. Saya di sini sedang menonton video letupan di kawasan Moskow, kapotnya. Sekarang sudah di kawasan Leningrad dan di banyak kawasan lain juga. Sudah berapa tahun kita melihat letupan di kawasan Belgorod, Bryansk. Putin, di mana keselamatan kita? Apabila awak membuat keputusan untuk memulakan UMA, awak tidak bertanya kepada kami, kepada rakyat. Awak langsung tidak bertanya kepada sesiapapun. Pastikan keselamatan kami, dan jika awak tidak dapat memastikan, letak jawatan dan berundur. Mari kita minta pemakzulan dia. Soalan penting bukanlah apa yang dia katakan. Soalan penting adalah yang lain. Apa yang telah berubah sehingga dia tidak lagi takut? Dia pasti tahu tentang itu. Jika dia tidak tahu, setelah memerintah negara selama suku abad, maka dia memang seorang yang bejat, seorang yang tidak waras. Satu lagi sebab untuk dia meletak jawatan. Jawapan kepada soalan itu mendedahkan sesuatu yang tiada sekatan, tiada drone dan tiada tentera mampu capai. Sesuatu yang apabila mula bocor, tidak akan kembali. Putin sedang kehilangan satu-satunya perkara yang setiap lelaki dalam kedudukannya perlukan untuk terus hidup. Dan ia bukan wang, bukan minyak, ia adalah ketakutan. Dan apabila anda faham bagaimana ketakutan itu boleh dipecahkan, anda akan faham kenapa video telefon bimbit lebih menakutkan Kremlin berbanding loji penapisan minyak yang terbakar. Mari kita mulakan dari permulaan. Kenapa apa yang wanita ini lakukan adalah sesuatu yang luar biasa? Lihat, selama 26 tahun, peraturannya di Rusia adalah mudah. Anda boleh fikir apa sahaja yang anda mahu di rumah dalam diam. Tetapi mengatakannya dengan kuat ada harganya. Dan harganya adalah kehidupan anda seperti yang anda kenal selama ini. Mengkritik perang telah menjadi jenayah dengan nama sendiri. Mereka memanggilnya sebagai mendiskreditkan angkatan tentera. Ia sudah menyebabkan denda, proses mahkamah dan penjara kepada orang yang hanya memuat naik satu ayat saja. Ada kes di mana seorang penduduk didenda secara rasmi kerana seorang lelaki yang mahkamah gambarkan mempunyai suara jenis lelaki bercakap buruk tentang presiden dalam sebuah video. Dokumen saman itu menyatakan perkara itu dengan jelas. Lihatlah betapa tidak masuk akalnya. Negara meletakkan di atas kertas bahawa anda akan dihukum kerana pendapat anda. Dan ia juga menerangkan nada suara anda sebagai bukti. Dan di sinilah butiran yang hampir tiada siapa perasan. Bayangkan, sebuah bilik dengan 100 orang dan 99 daripada mereka membenci apa yang sedang berlaku. Tetapi setiap seorang daripada mereka fikir mereka adalah satu-satunya. Tiada siapa yang bersuara. Bukan kerana pengawal di pintu, tetapi kerana 98 yang lain nampak seperti bersetuju dengan rejim itu. Inilah yang membuatkan Rusia terus kaku. Bukan penjara. Ia adalah kesunyian orang lain. Ada nama untuk itu. Seorang ahli ekonomi dari sebuah universiti Amerika bernama Timur Kurang mengaji mengapa rejim seperti itu boleh bertahan begitu lama dan kemudian tiba-tiba jatuh. Dia memanggilnya sebagai pemalsuan keutamaan. Ibianya adalah seperti berikut. Dalam sebuah diktator, semua orang memakai topeng di khalayak ramai. Bersorak di luar, membenci di dalam. Tapi, kerana tiada siapa yang menanggalkan topeng, setiap orang fikir hanya dia yang berpura-pura dan semua orang lain benar-benar menyokong. Sekarang, fikirkan apa maksudnya itu. Jika hampir seluruh penduduk membenci rejim itu, tetapi setiap orang fikir dia seorang sahaja yang berfikiran begitu, tahu apa yang akan berlaku. Tiada siapa yang bertindak. Setiap orang berdiam diri kerana takut kepada majoriti yang sebenarnya tidak wujud. Beginilah cara 80% sokongan kepada Putin sentiasa berfungsi. Itu bukanlah cinta. Ia adalah berjuta-juta orang yang menganggap bahawa semua orang lain masih takut. Kerana sistem yang dibina atas ketakutan mempunyai kelemahan yang fatal. Ia hanya memerlukan satu perkara untuk mula runtuh. Sesuatu yang lebih menakutkan daripada Putin sendiri. Dan itulah yang muncul. Selama 3 tahun, perang adalah sesuatu yang jauh bagi rakyat Rusia biasa.
Ia berlaku di televisyen, di negara jiran dengan askar-askar yang sentiasa merupakan anak orang lain. Propaganda menguruskan selebihnya. Kemudian, perang melintasi sempadan dan mengetuk pintu rumah. Drone mula jatuh di Moskow dan kilang penapisan mula terbakar di dalam Rusia. Dan bahan api di salah satu pengeluar minyak terbesar di dunia mula hilang dari PAM. Angka di sini memang sukar untuk dibesar-besarkan. Sehingga akhir Jun tahun ini, lebih separuh wilayah di Rusia mengalami sejenis satuan petrol. Lebih daripada 1/5 kapasiti penapisan negara telah terhenti akibat serangan tersebut. Agensi Tenaga Antarabangsa yang memantau perkara ini di seluruh dunia menyifatkan tahap kemusnahan itu sebagai sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah konflik. Dan ada satu frasa yang merangkum segalanya. Satu frasa yang bukan diucapkan oleh Ukraine, tetapi oleh penganalisis tenaga dari Barat. Serangan ke atas kilang penapisan telah memecahkan gelembung maklumat. Gelembung itu yang dibina oleh televisyen kerajaan untuk menjauhkan rakyat daripada realiti perang. Tiba-tiba, barisan di stesen minyak menceritakan satu kisah yang tidak lagi dapat disembunyikan oleh berita malam. Sekarang, rakyat Rusia biasa mempunyai dua ketakutan. Ketakutan lama untuk bersuara menentang Putin, dan ketakutan baru yang nyata yang dia rasakan pada poketnya dan dengar di langit pada waktu malam. Dan apabila dua ketakutan bertembung, salah satu mesti mengalah. Dan di sini saya ingin bertanya pada anda. Adakah dalam situasi seperti ini, negara masih mampu melindungi anda? Jawapan untuk soalan ini datang dengan cepat. Dan jawapannya adalah penolakan yang tegas. Pada 22 Jun, bursa saham Moskow mengalami kejatuhan paling teruk dalam satu hari sejak mobilisasi tahun 2022. Ia ditutup pada paras terendah dalam lebih 3 tahun. Selepas 15 minggu berturut-turut dalam kerugian. Dan di sini saya perlu jujur dengan anda. Kerana inilah yang membezakan analisis daripada sokongan membuta tuli. Kejatuhan itu tidak berlaku kerana orang Rusia turun ke jalan. Ia berlaku kerana faktor pasaran yang dingin. Rundingan damai terhenti. Kadar faedah tinggi dari Bank Pusat. Dan kemungkinan minyak Iran kembali ke pasaran dan menurunkan harga. Apa yang menggerakkan bursa ialah ketakutan pelabur, bukan kemarahan rakyat. Tetapi apa yang kerajaan lakukan untuk menutup kekurangan itu menunjukkan keputusasaan. Bank Pusat Rusia telah mengambil langkah yang digambarkan secara terus terang oleh seorang ahli ekonomi. Biar saya jelaskan kepada awak dengan cara yang mudah. Lihat. Bank mencetak wang baru. Bank Pusat menyerahkan wang itu kepada bank-bank lain. Bank-bank kemudian menggunakan wang itu untuk membeli bon kerajaan. Dan kerajaan membelanjakannya, sebahagian besarnya, untuk peperangan. Ia adalah satu litar tertutup. Duit dicipta daripada ketiadaan untuk membiayai lubang yang ia gali sendiri. Seperti yang anda mungkin sudah perasan, ini tidak mampan. Dan ya, pasaran juga telah menyedarinya. Dan sementara wang itu hangus, keupayaan untuk membuat senjata juga turut hangus. Pada hari kejatuhan bursa, Ukraina telah menyerang sebuah kilang semikonduktor di Bandar Voronezh di barat Rusia. Dan perincian itu penting. Menurut pihak Ukraina, serangan itu dilakukan dengan Storm Shadow, sebuah peluru berpandu jelajah jarak jauh yang dihasilkan oleh United Kingdom. Sebuah senjata barat terbang jauh ke dalam wilayah Rusia untuk mengenai sasaran yang sangat spesifik. Kerana kilang itu bukan kilang biasa. Ia menghasilkan komponen elektronik untuk peluru berpandu yang digunakan Rusia terhadap bandar-bandar Ukraina. Chip-chip yang berfungsi sebagai otak kepada senjata-senjata ini. Dan tahu tak kenapa perkara ini tak boleh dibaiki dengan cepat? Kerana kilang chip bukanlah gudang biasa. Ia memerlukan bilik bersih dengan kawalan habuk pada tahap zarah dan peralatan yang kebanyakannya datang dari Jerman, sekarang mustahil untuk dibeli disebabkan oleh sekatan. Beberapa bulan sebelum itu, Ukraina sudah pun menyerang sebuah lagi kilang chip tentera di Bandar Bryansk.
Dan penganalisis bebas menilai kerosakan itu akan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibaiki, bukan beberapa bulan saja. Industri chip Rusia yang paling maju hari ini masih berada pada tahap yang telah dilalui oleh seluruh dunia pada tahun 2004. Ini bukan kelewatan beberapa bulan. Ini adalah kelewatan selama beberapa dekad. Dan disitulah kita sampai ke inti utama cerita ini. Penghinaan. Rusia gergasi minyak mula meminjam petrol daripada Kazakhstan. Dan terdapat rekod konvoi bahan api dari China bergerak di dalam wilayah Rusia. Negara yang dahulunya berbangga membekalkan minyak kepada dunia, kini terpaksa mengetuk pintu jiran untuk mengisi tangki sendiri. Cuba fikirkan sejenak tentang perkara ini. Negara Rusia tidak lagi mampu melindungi simpanan rakyatnya. Ia juga tidak melindungi kilang tempat mereka bekerja. Dan ia juga tidak melindungi stesen minyak di penjuru jalan. Kontrak yang Vladimir Putin ada dengan rakyatnya itu mudah dan mengekalkan rasa takut. Patuhlah dan aku akan berikan kau keselamatan. Keselamatan itu sudah berakhir. Dan bila keselamatan sudah berakhir, tidak ada lagi alasan untuk terus patuh. Dan di sinilah perkara paling berbahaya bagi seorang diktator mula berlaku. Ketakutan tidak seperti wang, tidak boleh dicetak. Tidak seperti petrol, ia tidak boleh diimport dari Kazakhstan. Dan apabila ia sudah bocor, tiada cara untuk mengepamnya kembali ke dalam. Ingat tak apa yang kita bincangkan pada awal video tadi? Tentang bilik dengan 100 orang itu? Itulah maksudnya. Ketakutan kolektif hanya wujud selagi setiap orang percaya bahawa dia bersendirian dalam apa yang difikirkannya. Manakala keberanian pula, ia berfungsi dengan cara yang sama, cuma sebaliknya. Pada saat seseorang bercakap di khalayak ramai dan berjaya melaluinya, dia menghantar isyarat kepada semua orang lain. Isyarat itu berkata, kita boleh bercakap. Dan kemudian orang seterusnya bercakap dan orang itu pula memberi kebenaran kepada yang berikutnya. Ahli sains politik menyebutnya sebagai kaskad. Maksudnya, ia bermula dengan setitik, hanya seorang sahaja. Dan bila disedari, ia sudah menjadi satu arus deras yang tiada siapa dapat tahan. Wanita-wanita itu di Moskow dengan wajah terbuka bukanlah orang gila yang terasing. Mereka adalah titisan pertama yang kelihatan. Putin, di manakah keselamatan kami? Apabila anda membuat keputusan untuk memulakan OME, anda tidak bertanya kepada kami, kepada rakyat. Anda langsung tidak bertanya kepada sesiapa pun. Pastikan keselamatan kami. Dan jika anda tidak dapat menjaminnya, berundur, letak jawatan. Mari kita minta pemecatan beliau. Dia sudah fikir sebelum buat begitu, sebelum umumkan OME. Dia sepatutnya tahu pertahanan udara tak berguna. Bajet telah dicuri dan rasuah ada di mana-mana. Kalau dia tak tahu semua itu, sedangkan dia dah memerintah negara selama suku abad, maka dia memang seorang yang rosak akhlak. Seorang yang tak seimbang. Satu lagi sebab untuk dia letak jawatan. Salah seorang daripada mereka pandang ke kamera dan kata dia takkan panggil Putin sebagai orang yang dihormati lagi sebab rakyat dah tak hormat dia. Dia tuduh dia telah musnahkan negara, hantar lelaki-lelaki mati demi secebis tanah yang tiada siapa minta, dan dia buat semua itu dengan wajah terbuka, sedar akan risikonya. Ini pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah dan sebab itulah sesiapa yang tahu akan rasa seram sejuk. Dia musnahkan Sovkos, Kolkos, tiada lagi ladang, tiada lagi kebun, tiada apa-apa yang tinggal. Sekarang awak hantar laki-laki kami untuk berperang demi secebis tanah yang kami langsung tak perlukan. Kami tak perlukan. Kami tak mahu dibom. Kami tak mahu anak-anak, suami dan ayah kami mati di barisan hadapan peperangan itu. Pada penghujung tahun 80-an, di Eropah Timur, ketakutan seolah-olah tiada penghujungnya. Ia kelihatan begitu sehinggalah malam sebelum ia lenyap begitu sahaja. Apabila seorang penentang tunggal di Poland menunjukkan bahawa adalah mungkin untuk mencabar rejim dan terus hidup, ia mencetuskan gelombang perubahan dan kerajaan-kerajaan yang kelihatan kukuh seperti batu tumbang satu demi satu dalam masa beberapa bulan sahaja. Ia tidak berlaku secara perlahan. Ia berlaku sekaligus. Beginilah cara perkara-perkara seperti ini berakhir, perlahan-lahan dan kemudian secara tiba-tiba. Segala yang kita lihat sehingga kini, bursa saham, loji penapisan, chip-chip,
Negara boleh pulih. Ia mengambil masa, mengambil wang, tetapi boleh dilakukan. Itu tidak. Pada hari rakyat Rusia biasa sedar bahawa mereka tidak bersendirian, tiada butang untuk membatalkannya. Dan jika itu hanya berlaku untuk orang awam dengan kamera telefon bimbit, Mungkin Kremlin akan menarik nafas lega. Masalahnya ialah kebocoran itu telah sampai ke satu-satunya tempat di mana Putin tidak boleh membiarkannya sampai. ia telah sampai kepada mereka yang mempunyai senjata. Seorang veteran tempur Rusia yang dipenuhi dengan pingat telah merakam satu rayuan secara langsung kepada Presiden. Dia berkata bahawa askar-askar Rusia sedang dipenjarakan, diseksa dan diperas ugut oleh komander mereka sendiri. Sebabnya? Kerana mereka enggan mematuhi arahan bunuh diri. Dan dia menuntut satu pertemuan dengan Putin untuk menceritakan segalanya. Amarannya sangat jelas. Jika perbualan itu tidak berlaku, tentera akan menghalakan senjata mereka ke arah Kremlin. Rayuan itu telah melebihi 6 juta tontonan. Pada masa ini, berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu askar kita sedang dipenjarakan di dalam penjara bawah tanah, dihukum oleh komander mereka. Mereka sedang membusuk, diseksa dan dianiaya oleh apa yang dipanggil Gestapo. Kerana mereka telah menolak Untuk melaksanakan perintah yang bodoh dan membunuh diri. Kerana mereka enggan menyerahkan sumber keuangan mereka. Dan dia tidak bersendirian. Sekumpulan askar bertopeng, bersenjata dalam formasi merakam video menyokong veteran itu. Mereka bersama-sama berkata bahawa api ini tidak akan padam lagi dan mengulangi ancaman untuk mengangkat senjata terhadap mereka yang bertanggungjawab atas penderitaan tentera. Dan ada juga kesunyian yang berbicara lebih kuat daripada segalanya. Selama bertahun-tahun, Putin telah melukis satu garisan merah nuklear. Dia berkata bahawa jika Ukraine menyerang tanah Rusia dengan peluru berpandu jarak jauh dari barat, itu bermakna NATO sedang berperang dengan Rusia dan dia akan bertindak balas setimpal. Baiklah, Ukraine telah menyerang tanah Rusia dengan peluru berpandu British beberapa kali dan tindak balas nuklear itu tidak berlaku. Mungkin ancaman nuklear itu hanyalah gertakan sejak awal. Mungkin ada penahanan di belakang tabir yang kita tidak nampak. Tetapi perkara yang penting bukanlah untuk meneka sebabnya. Inilah yang sedang dilihat oleh orang Rusia. Ancaman terbesar daripada pemimpin mereka telah diuji di hadapan seluruh dunia dan ternyata tidak bermakna apa-apa. Satu ancaman yang semua orang lihat gagal tidak lagi menakutkan. Dan seorang pemimpin yang tidak lagi menakutkan dalam sistem yang hanya berfungsi melalui ketakutan mempunyai masalah yang tiada wang boleh selesaikan. Bukan secara kebetulan, para penyebar propaganda perang Rusia sendiri mula panik. Bergaduh sesama sendiri menuntut jawapan yang tidak kunjung tiba. Apabila penyokong mula memaki pasukan sendiri, permainan sudah berubah arah. Dilihat dari luar, keputusannya tetap sama. Chancellor Jerman Friedrich Merz merumuskan dalam satu ayat. Beliau berkata bahawa semakin jelas bagi Moskow bahawa Rusia tidak akan memenangi perang ini. Di sana, berjuta-juta orang sedang sampai kepada kesimpulan yang sama. Setiap seorang menyadari perlahan-lahan bahawa mereka tidak bersendirian. Ukraina kini berada dalam kedudukan yang lebih kuat. Moskow mula menyedari perkara ini. Rusia tidak akan memenangi perang ini. Dan, tuan-tuan dan puan-puan, sokongan Eropah kepada Kiev adalah tidak tergugat. Kami bertekad untuk meningkatkan tekanan ke atas ekonomi Rusia yang sudah pun terjejas. Jadi, kembali kepada wanita itu di Moskow. Dengan wajah yang jelas kelihatan, dia menyuruh lelaki paling berkuasa di Rusia pergi. Apa yang berubah pada dirinya bukanlah keberanian. Ia adalah pengiraan yang dia mula lakukan dalam fikirannya. Selama 26 tahun, berdiam diri adalah pilihan yang rasional. Kerana setiap orang Rusia menganggap bahawa semua orang lain masih lagi takut. Rasa takut terhadap seorang lelaki sahaja dalam kalangan berjuta-juta orang memang berkesan. Selagi setiap orang percaya, mereka bersendirian. Tetapi ketakutan adalah satu-satunya bekalan yang Putin tidak boleh cetak. Dia tidak boleh mengimportnya dari Kazakhstan dan dia tidak boleh membinanya semula selepas ia dimusnahkan.
Sebuah kilang penapisan yang terbakar boleh beroperasi semula dalam beberapa bulan. Sebuah kilang chip dalam beberapa tahun. Hari di mana rakyat Rusia biasa sedar bahawa mereka tidak bersendirian, tidak akan kembali lagi. Beginilah tepatnya Eropah Timur runtuh pada akhir tahun 80-an. Bukan secara perlahan, tetapi sekaligus. Apabila kesunyian itu pecah secara berantai. Dan setiap orang yang bercakap memberi kebenaran kepada orang seterusnya. Tiada siapa tahu sama ada Rusia sudah sampai ke tahap itu. Mungkin itu hanya seorang wanita di depan kamera. Dan satu lagi, musim sejuk penuh ketakutan di hadapan. Tetapi Putin tahu membaca sejarah sebaik sesiapa pun. Dan itulah sebabnya video telefon bimbit sepatutnya lebih menakutkannya daripada sebuah kilang penapisan yang terbakar. Kerana kilang penapisan itu boleh dibinanya semula. Yang itu tidak. Jadi, timbul persoalan dan saya ingin tahu pendapat anda. Jika ketakutan adalah satu-satunya perkara yang tidak boleh dibina semula, adakah Rusia sudah melepasi titik perubahan atau masih sempat untuk Putin mendapatkan semula kawalan? Kisah ini tidak berakhir di sini dan saluran ini akan sentiasa ada untuk mengikuti setiap langkah. Langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas apa yang akan datang. Jumpa lagi di video seterusnya.